Okay guys, so sekarang ni kita berada di rumah kelahiran Buya Hamka. So dekat sini banyaklah peninggalan sejarah tentang Buya Hamka dan perkampungan Buya Hamka dekat sini. Okay guys, so kalau korang datang dekat puncak Kelawang ni, so wajib ambil gambar dekat sampan ni. So korang jangan risau, sampan ni dia kukuh di tepi jalan saja di lereng bukit. So situ ada spot gambar, ada 3 tempat bergambar dekat sini. Dia berlatahkan tasik maninjau. So tengok bawah tu. Okay guys, so sekarang ni kita orang berada di kawasan panorama baru ada dekat Bukit Tinggi ni. Okay, so kalau korang tengok belakang tu kan, dia tulis kat situ nama dia Negeri di Atas Awan. Okey korang yang belum sampai lagi di Padang Bukit Tinggi, jom follow Mustaqim Travel pergi ke Padang Bukit Tinggi Indonesia.